Anak-anak masa kecil, kalau bapa ingat, dia boleh jaga. Family, dia orang boleh jaga. Sekarang apa pasal anak-anak tak boleh jaga bapa? Betul. Dia orang kasih alasan, saya tak boleh jaga bapa lah, saya pergi kerja lah, saya punya bini kerja. Kalau dia orang ingat, masa dulu dia orang ingat, ni anak-anak suruh masuk mana? Betul. Rumah anak yatim. Betul. Tapi dia orang tak fikir satu barang. Hari ini bapa kena mangsa. Dia tak tahu nanti tahun depan ke bila-bila masa depan anak dia hantar dia balik ke sini. Dia tak fikir itu. Pusat Jagaan Orang Tua Cahaya Maju diuruskan oleh Encik Saravanan sejak tahun 2016. Kini menempatkan 32 penghuni dengan pelbagai kisah hidup. Namun, pusat ini berdepan cabaran kewangan yang berat. Walaupun pernah disaman kerana jumlah penghuni melebihi kapasiti, Encik Saravanan tetap membuka pintu. Baginya, lebih baik menanggung risiko daripada membiarkan warga tua ini hidup sebagai gelandangan. Oh, dah umur berapa? Umur 53. 53. Wah, nampak muda lagi lah. Nampak macam 20 tahun lah. Belum kahwin lah. Belum kahwin lah? Mau kahwin lah. Mau kahwin lah? So, hari ini daripada mana? Sini juga, saya baru balik waktunya buat. Oh, maksudnya masuk ward dah? Sebab apa? Sakit jantung. Oh, jantung. Okey, kalau boleh tahu, Cik dah berapa lama tinggal di sini? Ni, mau masuk 4 tahun. 4 tahun? 4 tahun habis. Oh, 4 tahun habis lah. Kiranya family masih ada tak? Ada. Family masih ada. So, kiranya family selalu datang mari tengok kah atau macam mana? Kadang-kadang mari jumpa lah. Okey ya. Tak apa. Kita lupa lah makan. Minum. Okey, kenapa family ataupun adik-beradik ambil keputusan untuk hantar Cik ke sini? Tamu duduk sana. Oh, memang sendiri mau datang sini lah. Tak mau duduk rumah family lah. Oh, kenapa boleh tahu? Kenapa? Macam ni. Kita senang. Dia nak pergi mana ke? Dia nak buat apa pun dah. Family mau tanya, mau bagi tahu. Kalau kita bukan orang jahat. Kita dia nak makan, tidur tu juga. Okey, Cik. Sorry. Yang mana saya nampak di sini adalah satu kawasan open. Maksudnya dia tak berdinding lah, tak bertembok. So adakah ini memang daripada Cik punya apakah ataupun Konsep saya kena macam ini sajalah. Open lah. So, kalau tutup berbau, tak ada ventilation system. Okey, faham. Jangan risau Cik, kalau hujan pun tak masuk. Okey. Kalau sini Cik, apa yang saya nampak daripada segi maksudnya ialah mereka keselesaan untuk tidur ni kan. Adakah ini boleh macam tilam diorang ni ke? Adakah Cik boleh nak siapa yang bantu tilam boleh. Maksudnya nak bantu tilam, bantal ataupun cadar. Ya, mungkin boleh kita alu-alukan untuk datang ke sini terus ataupun hubungi Cik Saravanan lah. Ya, sebab apa yang kita nampak di sini pun tilam dia memang ni lah dalam keadaan uzur lah. Kadang-kadang sebab kita tak tukar ni tilam, kadang-kadang dia orang kencing berak, kita terus buang sajalah. Oh, okey. Faham. Sini antara umur yang tinggal di sini ada berapa maksudnya? 50 ke atas. 50 ke atas. Oh, maksudnya 15 tahun ke atas lah. Oh, okey. Hai, hello. Welcome. Welcome. Ini semua dulu semen. Saya belanja sini 10,000 taruh tile. Oh, ini. Ini pun bantuan orang ramai juga. Oh, bantuan orang ramai jugalah. Bukan saya keluar, saya punya uang. So sini kiranya yang saya nampak di sini ada selonggok wheelchair. Mereka di sini ada yang boleh berjalan, tak boleh berjalan lah. Kiranya ada ini semua selonggok wheelchair ni. Orang yang tak mau pakai, dia orang suruh kasih sini. Oh, faham. Kalau saya tak terima, dia orang cakap, oh ini rumah orang tua kaya lah, itulah, inilah, dan tak mau terima. Apa yang dia orang tak mau, dia orang kasih buang sini. Itu juga saya minta kepada pengeluar sana. Jangan macam tu. Kiranya mana barang yang tak pakai tu mereka anggap rumah warga emas ini adalah sebagai untuk
pembuangan. Macam dia orang ingat kita mau pakai tapi benda dah rosak. Benda dah rosak. Contoh daripada segi yang saya nampak tadi, daripada sayur tadi tu kan, benda tu dah macam dah kalau kita tengok pun dah tak boleh nak makan ya. Penghuni sini pun bukan apa binatang. Dia boleh makan semua. Dia orang setakat 30 orang 2 kilo 3 kilo boleh lah. Dia satu kali bawa 10 kilo 20 kilo. Berapa hari makan itu sayur saja. Betul. Faham? Okey. Betul. Kalau ini Cik Saravanan dia masalah apa ni? Tapi dia hilang peringatan. Hilang ingatan. Tapi dia sihat lah. Sihat. Hello. Hi. Waalaikumsalam. How are you? Fine. Ini tempat tinggal. Ini bilik juga? Bilik juga 3 orang. 3 orang. Ini perempuan lah okey. Hello. Hi. Morning. How are you? Okay. Ini tempat mandi juga. Okey. Tempat perempuan. Ini juga. Ini stor bekalan. Ini stor bekalan makanan lah. Itu stor bekalan itu macam clean bersihan lah. Okey. So kiranya di sini untuk pembersihan ada yang macam bekerja lah ataupun dia volunteer. Ada pembersihan itu dalam 4 orang tu. 2 orang tukar mata bekerja. Okey. Ini semua kita mana boleh pakai bang. Ini pun dia orang hantar. Yang ini. Ini baru hantar juga ke? Orang hantar juga. Ini memang dah betul-betul tempat buangan sampah ni. Itu pasal betul. Tengok itu pun orang hantar. Angga dah seri ya, tu kimi segera. Betul. Okey. So, kalaupun di masyarakat di luar sana membantu, bantulah dengan seikhlas yang boleh, ya. Yang mana kita kongsi daripada Cik Saravanan tadi, janganlah jadikan pusat penjagaan warga emas ini seperti pelonggokan sampah, ya. Mana barang yang tak boleh pakai itu yang kita akan berikan kepada mereka. Mereka pun bukan adalah seperti kita juga, cuma nasib mereka berbeza dengan kita, ya. Mereka mungkin penjagaan daripada ahli keluarga dan sebagainya mungkin tak terjaga. Jadi anggaplah bila ada masyarakat di luar sana yang prihatin, datang sendiri ke sini ke Batu Cave Batu Cave ini, ataupun nanti hubungi Cik Saravanan kita sebagai pengasas di sini. Masuk. Pusat jagaan orang tua Cahaya Maju kini sesak dengan pakaian rosak dan barangan tidak berguna. Apa yang dianggap sebagai sumbangan jadi beban. Warga tua di sini perlukan bantuan sebenar, kasih sayang, makanan dan kewangan. Salurkan terus kepada pusat jagaan ini.